pertandingan jerit. Ni pertandingan ngilau pula. Hai guys, hari ni cerita aku start tengah hari. Kau cakap jumpa esok. Aku cuba juga siapkan hari ni video tu. Cerita aku start tengah hari ni sebab tadi aku settlekan video-video aku semua. So petang ni tengah hari tak? Tengah hari dah petang aku rasa 3 lebih, 2 lebih ni. Lapar, tak makan lagi. Kena keluar. Last makan semalam. So nak kena pergi makan. Family aku dah kat sana ni. Aku yang lambat ni. Pergi makan ke tempat yang makan dengan sebenarnya tu. Yang ada jual mi celup perut tu dekat Bunuhan. Diorang dah kat sana, aku je lambat. Ibu habis rushing dah ni. Edit pula beria macam mana video dengan CEO. Kena cik cantik. Mu tak ramah. Kakak ramah tak ikut. Baru tak ada orang. Aku main itu penuh. Pemal dia. Baru nampak harga. Aku ambil harga itu baru ramah orang. Makan. Tak apa. Aku lewat tadi. Pukul goreng. Tak beli itu pukul goreng. Akan batu kosong je. Saya muat ada. Tak ada lagi. Tungguai ke apa? Jagung. Air batu jagung sebenarnya. Air kacang jagung tu. Hari tu aku makan tu Maggi. Maggi. Bukan Maggi siya. Ya. Tapi kamu ada tu ayah? Nak. Pedah kau. Tak ke pedah ke aku mikir? Dah lah juga. Boleh dah. Kalau aku adalah sepedah tu. Kalau aku lagi pedah. Tak sogar pun. Pedah tu lah maksud aku. Rasa lain tak ada. Aku pun pedah tapi mu lagi pedah. Aku baru makan. Ni ngelah aku makan malam tu rumah. Ya. Jepuk boleh kata. Jepuk? Apa bawah ni? Tak ada lagi beg bawah aku pun. Aku kelima aku kita tu. Mojo kelima. Aku duduk sini ke lawa. 5 okey lah. Tengah perut tu. Perut goreng. Mu telefon tadi. Aku dah bilik. Aku dah edit video dulu lah. Aku accept lepas tu. Macam lama. Sedap perut tu. Goreng. Buat rasa-rasa. Aku nak rasa je. Oh, dekat. Berapa? 2 minit. Tak dah. Makan sup perut. Makan perut maksudnya. Tak aku pelik kot saya mau order masak ke mana. Saya mau order kuih tiaw dengan nasi kot hari tu. Aku cakap apa tak order perut. Aku saya mau order. Kamu tak makan perut? Kita je pun makan perut. Mama tak makan apa-apa. Kau tak makan? Oh, bagai internet tak makan. External insyaAllah. Skin. Oh, skin sedap. Tu, kulit ikan ni, Dori. Salmon skin. Tu makan. Tak pedah tau. Tak pedah dia. Iya juga. Tak ada sorok aku. 2 hari. Kes tu lah. Saya tengok story aku. Duduk nepik. Aisyah nak nyanyi tu. Kes tu apa benar? Sesi aku duduk miau. Kita orang dah gerak, dah kenyang. Member dah balik rumah. Jumpa malam nanti. Aku nak gerak ke tempat aku punya job. 32 minit dari sini. Sampai panas. Aku kan dia event di Barat tu je. Tapi dia siang-siang dah ada macam carnival dah. Dengan sponsor Raja Perfume dengan Lava Bell. Lepas tu ada jual-jual apa semua tepi tu. Meriah lah pula. Itu pintu gerbangnya. Itu di Barat punya bannernya. Ada sana ada jual-jual. Situ Raja Perfume punya ni. Tepi belakang ni pun ada. So kiranya ni food fest lah. Lebih kurang. Sebab banyak food kat depan ni. Tu ke pertandingan kanak-kanak menangis tu. Dah kiri kanan makanan. Sushi. Okey, aku nak yang ni lagi. Series 2 pertandingan kanak-kanak menangis. Air mata kena ada bunyi. Bonus kalau dia ni ko. Inguh. Kalau inguh tu bonus. Kalau dia tu inguh bonus. Okey, faham? Okey, ready? Drama molek. Oh, kuat. Curi pening. Letih kau tiga adik. Oi, ramai. Okey, peserta tanding juri untuk dewasa 10 hari saja. Pani pula saringan pani pula. Okey. Ramai nak Sekali nangis. lagi untuk dewasa ni hadiah dia lain sikit Tempat yang kedua RM300. Tempat pertama RM500. Negeri lain ada tengok cerit-cerit Ini untuk pertandingan kategori menangis. dewasa. Segi belakang. Hak mana topik inguh tu bonus.
Memang dapat sambutan menggalakkan lah pertandingan menangis tu. Dia 4 kali saringan, setiap kali naik 12 orang. Babak tu penuh, even lebih lagi. Sekejap lagi lepas pertandingan menangis habis, pertandingan mengilai. Pelik-pelik betul lah. Tapi sambutan ramai meriah. Ini dia orang tengah sound check. Ini yang aku punya job yang sebenar. Ini pertandingan di Barat ni. Malam ni rehearsal, esok pertandingannya, esok malam. Sabtu malam, macam tu. Petang-petang ni dia punya lighting cantik sikit. Matahari ke tepi kan, oren-oren sikit. Time ni lah bos, best nak fly. Okay, jap. Bismillah. Setiap kali fly nervous. Tak payahlah, kita tahu. Tanah banyak tak masalah tu. Kalau mana tu? Aku tak masuk putih macam putih suruh dalam vlog pun. Kena masuklah satu. Pinjam satu Sayang pula tadi. Baru nampak tepat. Risau juga tak nampak ada orang layang. Luas juga lagi tempat tapi nampak ramai yang tempat orang menangis tu. Tak menangis ni tak ramai. Okay dah. Sikit-sikit Aku shoot awal-awal sebab lagi aku bila lari edit video dalam kereta. Kat sini aku nak edit macam mana. Orang dah fikir bawah bising. Tadi pertandingan jerit, ni pertandingan ngilau pula. Aku pula bengong sekarang. Tapi ramai orang tengok, ramai masuk je sambutan menggalak kan. Sekarang ni aku nak tengok apa yang aku boleh beli. Sekejap naik kereta, naik di video. Sushi crispy tadi. Sekejap. Pizza. Tak masuk TV, masuk YouTube. YouTube lah, TV tak. Kalau masuk TV ni masuk kecek banyak TV. Tak ada TV. Nak aku takut terbeli. Ada lah tengok tak kena beli. Ngeping mai. Jom ngeping. Ngeping tak ambil mai. Ngeping. Apa tu? Nak ada kan ni? Ngeping. Ada. Kita lah ni berada di artis tunjuk. Kita ada macam-macam perisa Kita ada seafood, mebo, paparan ni ayam, paparan daging tak? Tengah ke tu? Harga dia, harga ramah. Kita bagi orang ni B40 lah. Mana kan sekali rasa tu, sekali main beli pulak lah. Kita di sini ada ni 3 hari dah. Start pada hari ni apa bulan ni? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita ada 5 sampai 5 bulan. Jemput rakyat Kelantan kau, rakyat Malaysia kau, rakyat dunia. World. Mana pakai lagi lah. Boleh gitu. Kita ada HQ kita dekat Pasir Putih, Bandar Baru Pasir Putih. Tepi sebelah bangunan Naskeh, sebelah Air Gepuk, sebelah Klinik Sapua, lain ada lain. Itulah Bandar Baru sebelah jalan ni. Jemput datang beramai-ramai 1000 sambil tak. Jalo rokat ni. Jolo rekod. Edit kedok. Edit. Edit. Pakai kena edit. Masuklah edit lah apa ni. Edit kedok. Edit. Edit. Edit molek orang agak tu Siapa kau akun cuba? Kita apa tu? Belum tinggi kau habis tinggi kalau kau beli kita jual kan. Beres. Lepas tu? Ada lah. Panjang dekat hari. Hati nak beli kau lain. Takut tak habis pakai sore. Allah. Kali nak klik orang singgah. Habis tiket kita singgah. Tak ada tinggi ya. Saya tiket. Nak tu Mendonia. Mendonia worldwide. Beres. Rasa dah. Tak balik sporting. Memang kawin sporting. Saya tahu sporting kawin sporting beres. Rasa apa? Nakal tapi kita nak sushi ni Bentar lagi lah beli. Ada sushi crispy ke? Hak gini apa ya? Menu baru crispy sushi daging sukiya. Tu apa ya tu? Crispy sushi marah so. Daging sukiya. Daging sukiya. Hot tak sukiya apa? Ada apa ni? Bagilah tengah daging sukiya. QR. Awak kalau tak jual sini kedai mana? Dari Little Kandi. Lepas sekolah menengah Kandi. Lepas sekolah menengah Kandi. Oh, jauh juga. Kalau ikut tu tak? Biar beli sini. Bentar saya nak QR. Okey, terima kasih. Daging sukiya. Okey, beres. Terima kasih. Beli. Okey, sebelum edit video makan dulu. Aku saya kosong ni, aku tak jumpa lagi. Tapi aku macam pada lihat kosong. Orang saya kat mana? Air mineral RM1 kalau dalam Food Fest. KB ada. Air mineral Sia. Dia macam cakap, kita kena jimat cermat, jimat minyak. Tapi aku buat kereta, bukan enjin. Aku nak edit video dalam ni. Habis juga minyak aku.
Nak makan dulu. Tak bawa lampu lah. Kita tak ada perancangan pun nak buat video makan ni sebenarnya. Tapi so aku rasa menu dia menarik. Dia punya Allah, weh jatuh. Dia punya crispy sushi ni kan, dia ala-ala Kinori. Kalau dekat KL tu ada Kinori ataupun Maikori yang menjual crispy sushi macam ni. Rupanya kat sini pun ada. Wow. Ini RM27. Harga je macam lebih kurang je Kinori apa semua tu. Sebab aku memang sentiasa membawa ini. Belilah sendiri di DIY. Entah RM1, lupa dah. Tapi ni penting Wajib ada dalam semua kereta. Banyak kereta kan. Dia bagi sos. Dia ada pencicah sekali dia bagi sos kan. And sos ni brother tu cakap dia macam bau, dia macam sesame sauce. Bawah tu sesame sauce, atas ni macam chili oil macam tu. Dia kata gaul-gaul. Begitu. Kedai dia jauh sebenarnya. Dia KB ke Kandis tu jauh. Kandis tu dah belah-belah Bacok tu Bali. Gini lah. Nak buat kerja tapi lapar makan dulu. Untuk mengelakkan kerja dan tak diingin ni, aku tutup rapat-rapat dulu. Taklah plastik balik. No. Tebal. Dia ada banyak preset tapi yang paling mahal dan yang paling baru daging sukia. Aku pula pergi beli yang tu. Comot. Jadi daging ni macam dia betul nipis-nipis. Tapi ada liat-liat sikit. Bahagian luar tu crunchy lah, rangup lah. Jadilah dia buat macam Kinori tu. Cuma kalau macam Kinori tu aku suka sebab sos dia kot, sos rasa dia. Sos dia panas pedas-pedas sikit. Dia ada sos lain lah daripada sos yang aku kacau tadi. Nasi dia banyak. Nasi dia pulut macam belah Jepun, belah Korea tu. Tapi aku rasa makan seorang tak habis ni. Besar ni. Nak bawa balik kan. Lemau macam mana ni? Tu dah start rehearsal lah tu. Dengar je daripada parking ni. Aku nak edit. Aku tadi kan dah edit video. Lepas tu tengok bateri phone pun dah habis. So bila bateri phone dah habis edit video, macam mana aku nak record video macam tu. Tengah tunggu bateri phone charge. Charge pula slow charger. Lambat sikit lah. Aku fly drone dulu kot ambil ni. Sebab bulan tu bulat. Cantik. Bulan purnama. Kalau semua poket datang ni je lah boleh zoom je atas bulan. Bawah tu lampu kan tengah tu. Dari bulan tu bawah sikit lagi cantik sebenarnya. Putih merah sikit. Sekali bulan tu dah naik, dah tak merah dah. Wajah sebenar pukul 9 apa ni? 9.30. 9.1. Sekejap aku tengah transfer footage fly drone tadi. Berdikir tu lagi 4 berdikir tu. Malam ni rehearsal je. Tapi rehearsal pun ada dia punya fans dia. Mungkin orang datang full fest ni kot sambil singgah kan. Tengah tunggu dia download. Bateri pun dah habis tu. Ni dah reality, baru autentik, sebenar. Okay dah. Dah dapat yang ni, kita pergi sana juga. Aku rasa baru 2 ataupun 3 kumpulan macam tu. Muka autentik betul. Lipstick pun tak ada. Aku pakai lipstick. Lipstick aku dah kering. Tak pakai lipstick apa ni. Ramai. Biasa pun ramai. Kalau jumpa tak jumpa depan. Tengok dalam online. Baru jumpa depan. Memang kita yang hebat di luar. Cik. Terima kasih. Kita follow dia, YouTube dia ni. Pasal 70,000 baru. Tapi dulu ni 300 tau. 200 lebih. InsyaAllah. Terus 300,000. Amin. Lama tinggal. Kita stop tau. Tahu buat kau? Oh, ya. Tapi insyaAllah nak comeback lah. Boleh lagi. Macam 3 beradik. Ni set kan 3 beradik. Baik, jom pula. Baik. Bahang malam ni. Terasa kehangatan di Barat gitu. Sekarang dah pukul apa? Saya air jap. Tak jumpa air. Tak manis, air manis semuanya ada. Banyak air manis. Air sedapnya. Cincau. Dan di sini ada mineral sini pun dah habis. Oh, sini lagi. Berapa sebab? Yang ni air dia RM2. Yang tadi saya lebih kurang je RM1. Je edit terus lah video. Aku terus edit ni, mana-mana yang senang nak edit. Tadi dia edit video tiba-tiba kat sini. Dia beli lipstick, lupa. Lipstick kan kering. Sini ada lipstick. Lava bell. Comel dia punya kotak. Boleh. Jadi kita sudah menuju yang terakhir. Support sponsor. Biasa jual 30. Biasa 30? Betul. Hari ni kita jual 25. Lepas tu dapat satu nama CV. Gores tu. Belakang Gores tu ada 4 digit. Okey. Ambil gambar. Okey. Ini kita punya
ada buat bawa keluar belah bau untuk makanan. Oh. Ni adalah the best. Macam tu lah. Oh, tengok sikit. Oh, ni best seller ke? The best seller. Oh. Oh. Oh, ya, bau lychee. Ni memang bau serai. Dia bawa makanan. Okey, baik. Biasa dah. Bye. Sebab tak ikut. Oh, tak ikut ada kira lain. Sayang madu. Tarik nafas. Borak tapi dia kan tengah fikir aku unboxing kan dulu. Dia punya kotak cantik. Kalau yang lipstick tu dia sebiji kat dalam tu. Macam boleh buat hadiah. Bolehlah datang mari sini di tempatmu. Abang nak sampai gaya petak ulu. Cari sayuran pucuk berkayu. Tak boleh kesini gaya terpuyu. Yulah pokoknya sakit. Kita campur